Dengan gaji bersih 2,000, korang mampu pakai X-Max ke N-Max? Risau korang lepas nak pakai Y je ni. Berapa gaji yang sesuai kalau nak pakai N-Max ataupun yang X-Max ni? Jomlah kita kira. Dari segi harga bulanan untuk X-Max, ikat 7 tahun 458 tau. Max ikat 5 tahun adalah 370. X-Max korang kena letak depo serendah 2K. Dari segi maintenance, korang kena tukar semua ni tau. Okay, 2 engine oil dan juga 2 gear oil. Lepas tu ada lagi satu, oil filter. Tu pakai satu. Kita bagi anggaran dalam 300 lah. Tapi dia boleh tahan dalam 3,000 hingga 5,000 km. Kalau macam untuk N-Max, beza tau dengan X-Max. Kalau N-Max ni, korang kena tukar dua benda ni. Korang kena tukar engine oil satu dengan gear oil satu. Lepas tu ada satu lagi oil filter. So kita bagi anggaran dalam 160. So yang ini boleh pergi dalam 3,000 km ataupun bertahan 2 bulan. Okay, untuk penggunaan minyak, mesti korang tunggu-tunggukan. Okay, untuk penggunaan minyak, untuk N-Max ni, dia punya tangki adalah 7.1 liter. X-Max, yang ni tangki dia adalah 13 liter. Kalau yang ni kita bagi anggaran dalam RM60 lah sebulan untuk penggunaan minyak korang. X-Max RM80 sebulan. Itu anggaran saja korang tau. Disebabkan motor ni CC 250, so dia punya road tax adalah dalam RM50. Kalau untuk insurans, anggaran dalam 500 hingga 700. Okay, itu depends pada insurance company korang, sama ada first party ke, third party ke. Okay. Untuk N-Max pula, disebabkan CC dia 155, korang punya road tax anggaran dalam RM30. Lepas tu insurans 450. 450 tu ikut juga pada korang punya insurance company, sama ada first party, third party. Tapi kalau nak lagi selamat, better ambil first party lah kan. Memanglah mahal, tapi apa-apa jadi, bolehlah korang claim. Tadi tahu tekas kalau korang nak ambil X-Max, anggaran dalam 700 sebulan. Kalau nak ambil N-Max, 550 sebulan. Korang paksalah member korang ambil X-Max, korang ambil N-Max. Itu kalau mampu lah. Kalau tak mampu, ambil je lah Y tu. Jadi, kalau korang rasa gaji korang mampu nak ambil X-Max, korang tekanlah beg biru. Kalau korang mampu nak ambil N-Max, korang tekan juga beg biru. Okay, nanti Arish akan assist. Jangan lupa tahu, kena share, komen dengan like. Nanti kita buat review yang lain pula. Bye-bye.